Okey, duduk. Sihat ke semua? Sihat. Tadi ujian amali kan? Okey ke? Boleh-boleh lah. Okey, kita teruskan tanpa melengahkan masa. Sebelum ni, kelas yang sebelum ni, kelas pertama ni, kelas kedua, betul tak? Kelas pertama kita belajar tentang apa? Penyerahan Sarawak kepada British dan faktor kenapa Vandenbroek menyerahkan Sarawak kepada British. Apa antara faktornya? Vandenbroek uzur lagi. Masalah kewangan lagi. Desakan daripada siapa? British itu sendiri. Tetapi hari ini, bila Sarawak telah diserahkan kepada British, dia mendapat apa? Reaksi daripada penduduk. Macam kita lah. Kita dijajah, kita mendapat reaksi sama ada menyokong ataupun menentang. Okey. Ke depan. Berdasarkan gambar ke depan ni, apa yang berlaku dalam gambar ni sebenarnya? Pemberontakan yang menunjukkan reaksi apa? Reaksi apa? Good. Penentangan. Siapa? Kalau dekat tanah Melayu kita ada Lieutenant Adenan. Ini siapa beliau ni? Rosli Dobi. Siapa Rosli Dobi ni? Ya, dia adalah tokoh nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan Sarawak. Yang kita nak belajar untuk hari ini, apa yang Rosli buat yang meninggalkan sejarah yang hebat dalam sejarah negara kita. Boleh? Okey, saya sambung Tak ada masalah kan? Okey, apa budak-budaknya pandai-pandai. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, pada akhir pembelajaran sekurang-kurangnya kamu dapat mengetahui 2 daripada 3 faktor penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 4 daripada 7 bentuk penentangan. Macam mana rakyat Sarawak tu menentang penyerahan Sarawak. Yang ketiga, dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 2 faktor kenapa penduduk Sarawak menerima jajahan British. Dan yang keempat iaitu kebat. Kamu dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 2 kepentingan sikap berani penduduk menyuarakan pandangan secara beretika. Boleh? Ini objektif pelajaran kita pada hari ini. Okey, pengenalan. Apabila selepas Perang Dunia Kedua, sebelum tu siapa yang menjajah Sarawak? Pandai. Jepun. Bila Jepun meninggalkan Sarawak, siapa yang datang ke Sarawak selepas itu? British. Bila British datang ke Sarawak, dia mendapat 2 reaksi daripada penduduk. 1, menentang, dan yang kedua adalah menyokong pendudukan British di Sarawak. Okey, yang pertama kita akan tengok dulu reaksi penduduk yang menentang penyerahan Sarawak. Kita ada siapa kat depan ni? Datuk Patinggi, Abang Haji Abdillah. Siapa Datuk Patinggi ni? Dialah ataupun beliaulah yang menggerakkan kumpulan penentangan penyerahan Sarawak, ataupun istilahnya dialah pemimpin gerakan penentangan Sarawak. Boleh? Okey. Kenapa Datuk Patinggi dengan penduduk Sarawak menentang penyerahan Sarawak? Ini yang kita nak belajar. Apa punca yang menyebabkan rakyat Sarawak ni marah sangat-sangat dengan penyerahan Sarawak kepada British? Yang pertama, laju ke? Boleh faham sekarang ni? Laju bagi tahu cikgu. Laju. Boleh? Okey, yang pertama, tindakan Vandenbroek bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Perang Dunia Kedua start tahun bila? 19 berapa Perang Dunia start? Bukan perang 19? Pandai. 1939. Jadi apa yang berlaku? Vandenbroek sebenarnya telah menjanjikan kemerdekaan kepada siapa? Sarawak melalui Perlembagaan 1941, melalui prinsip ke-8 yang menyatakan bahawa apa? Start je tahun 1941, rakyat Sarawak akan diberikan apa? Hak untuk memerintah negeri sendiri di bawah bimbingan siapa? Vandenbroek.
Tetapi apa yang berlaku? Bila Jepun meninggalkan Sarawak, hilang janji tersebut. Apa yang berlaku selepas itu? Vainer Brooke mungkir janji sebenarnya. Dia menyerahkan Sarawak kepada British dan mengetepikan hak-hak rakyat Sarawak. Boleh? Okey, yang kedua, faktor penentangan. Vainer Brooke mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Siapa Charles Brooke? Siapa Charles Brooke? Ya, ayah kepada Vainer Brooke. Dalam surat wasiat tersebut, Charles Brooke tu dah dia cakap dah. Vainer Brooke ni kalau tak boleh nak memimpin ataupun dah tak larat, tak mampu nak memimpin Sarawak, dia perlu buat apa? Dia perlu serahkan kepada anak saudara dia iaitu Raja Muda. Siapa waktu tu Raja Muda? Anthony Brooke. Tetapi adakah Vainer Brooke ikut arahan ayah dia? Ikut wasiat ayah dia? Tak. Orang kata kalau istilah kita orang Melayu derhaka dengan pesanan ayahnya. Dia buat apa? Dia bagi juga betul tak Sarawak dekat British tanpa berbincang dengan dan juga siapa? Boleh. Kita kan Raja keluarga Brooke ni dikenali sebagai raja apa? Kau belajar tingkatan 3. Raja Putih. Raja Putih yang pertama siapa? James Brooke. Raja Putih yang kedua? Raja Putih yang ketiga? Vainer Brooke. Boleh. Dan kayaknya sampai ke raja ketiga ni sepatutnya diteruskan oleh siapa? Anthony Brooke. Tapi terhenti di Vainer Brooke. Boleh. Okay, sepatutnya Anthony Brooke ni dah naik sebagai raja keempat, Raja Putih keempat tu, tapi tak berlaku disebabkan penyerahan Sarawak. Boleh. Okey, yang ketiga. Kita belajar sebelum ni. Siapa Mac Bryan? Siapa Mac Bryan dalam proses penyerahan Sarawak kepada British? Siapa? Pandai. Dia ialah setiausaha. Setiausaha apa? Jadi apa yang berlaku? Vainer Brooke dapatkan tanda tangan ketua tempatan secara apa? Secara muslimat, iaitu apa? Secara paksaan lagi, desakan lagi, muslihat dan sebagainya. Boleh. Jadi bila rakyat tempatan tahu ketua tempatan mereka dipaksa turun tanda tangan, itu yang menyebabkan apa? Semangat nasionalisme tu berkobar-kobar dalam diri penduduk tempatan untuk menentang penyerahan Sarawak. Sebab mereka tahu penyerahan ini dilakukan secara apa? Secara tidak betul. Iaitu secara tidak sah lah kalau istilahnya. Boleh? Okey. Tadi kita dah belajar dah. Apa faktor-faktor yang menyebabkan rakyat marah terhadap penyerahan Sarawak? Ada 3 faktor, betul tak? Apa faktornya? Yang pertama, iaitu dia. Bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Yang kedua? Ya, lagi yang ketiga? Okey, bagus semua. Okey, seterusnya kita tahu tadi, rakyat tengah marah ni. Rakyat tengah marah dengan penyerahan Sarawak. Macam mana rakyat zahirkan kemarahan tu? Apa bentuk penentangan yang dibuat oleh rakyat tempatan Sarawak? Ini yang kita nak buat sekarang, iaitu aktiviti kumpulan. Okey, manakah kamu dah duduk cantik dah? 3. Cuba tengok buku teks. Buku teks muka surat 110. Itu adalah bentuk penentangan penduduk tempatan. Jadi setiap satu kumpulan perlu bentang satu bentuk penentangan. Menggunakan apa? Ya, pandai. Maksudnya kalau kita duduk mama komputer memang menggunakan gambar. Boleh. Jadi kamu boleh hasilkan satu sama ada poster. Yang kedua adalah infografik. Saya bagi bebas. Kalau saya suka guna infografik. Sebab infografik tu dah tersusun dah. Betul tak? Kamu just masukkan maklumat. Boleh. Siapa yang kena isi mana? Macam mana saya nak buat? Okey. Okey. Tak apa. Saya buat tu ya.
Siapa yang kena yang sikit, siapa yang kena yang banyak, itu namanya takdir. Kita kena berdamai dengan takdir. Okey. Saya bagi laki lah sebab 7 ni banyak. Kumpulan Idris. Bentuk pertandingan 7. Kita ada sungkit berdarah. Poin yang paling penting dalam tajuk ni. Selalu tanya. Dalam objektif selalu tanya, dekat struktur pun selalu tanya. Okey, seterusnya. Kumpulan lelaki yang kedua. Bentuk penentangan. Bentuk penentangan yang pertama. Boleh? Okey. Kumpulan Rania. Bentuk penentangan yang keempat. 5 tu sikit tu. Untung siapa yang dapat 5 ni. Okey, kita mula belakang pula. Kamu dapat yang mana belakang? Ya, bentuk penentangan ke-3. Catat. Boleh? Dini kan? Kumpulan syuhada. Kelima syuhada. Tahniah syuhada. Rezeki itu rezeki. Rezeki tak pernah salah alamat. Yang kedua, dan kamu kumpulan Najihah tiada pilihan. Yang keenam. Okey, sekarang buka, ambil ketua kumpulan dulu, lantik seorang ketua kumpulan. Ketua kumpulan ambil laptop, buka Delima, buka Canva, buka Google Classroom. Yang dua lagi buat apa? Catat isi. Tunggu ketua proses tu. Dia ambil laptop. Siapa yang tak kisahlah mana-mana ketua pun. Apa yang penting kerjasama. Kenapa? Itu je. Itu faktor menyokong. Dia lagi dah itu. Ada berapa masalah kat tangan cikgu? Tu laptop situ. Cikgu dah ambil. Sedia kat situ dah. Tak apa. Ada Mia dah masuk dah. Salah seorang. Ingat tak di Delima, password Delima? Kalau tak ingat, ambil kat depan. Ada kat depan. Saya dah minta tolong Tazah. Azhar peringkat di Delima kamu. Ada tak ID Delima kat depan? Saya beri masa lebih kurang 10 minit je. Tak apa. Kamu dah biasa dah guna Canva. Lalu je. Mata kamu je. 10 minit. Sikit je tu. Ada kamu punya? Boleh. 3 orang. 3 otak. Tolonglah sini kau. Tahu kan nak buka Canva dekat Delima? Tahu kan? Dah biasa guna dah. Masukkan Delima. Tak tahu lah. Okey, cari Delima. Saya ingatkan semula. Cari Delima. Alamak ni dah masuk dah. Bila masuk Delima, cari dekat mana? Titik yang ke-6 ke 5? Tak pasti. Titik yang ke-6 di bawah itu. Itu ada Canva. Guna kat situ. Kenapa udah edit kan pertandingan-pertandingan sebelum ni? Siapa tak boleh kat tangan, cikgu tolong.
tadi. Ini si Melayu. Ini Sarawak. Saya kata kita sikit ni tu. Kamu kita je PKMS dia akan dapat markah. Ha. Cukup 10 minit jadi kamu bentang ke depan. Swish. Nanti masuk dalam Google Classroom kamu, saya dah letak dah tapak. Tapak untuk 4.5, nanti tekan, type in dekat situ. Saya akan buka guna laptop saya, kamu akan bentang. Nanti dia ada siap, copy link hantar dalam tu. Tak apa-apa belum lah. Oh dah, kamu masuk lagi. Tapi kamu dah ada ni teleprogram dalam tak scan A ni. Ni? Lepas tu nanti nak submit dekat sini. Ni. Submit dalam bentuk link. Submit dalam bentuk link tau. Dekat Canva tu nanti ada kat tepi tu share. Copy paste link sahaja. Infografik. Ini je lah. Infografik. Oh ini owner ni. Kita tekan template. Kat sini bawah cari. Infografik. Nak nanti banyak-banyak. Ambil satu je, contoh salah satunya guru. Sebenarnya kita hafal guru je, termasuklah guru. Boleh. Infografi je. Ini slide ni. Boleh je. Isinya ringkas-ringkas supaya pelajarnya, kawan-kawan kamu cepat faham. Dua lah, cuba tengok tu. Referendum ni kutipan suara. Kutipan suara referendum, kutipan suara daripada rakyat Sarawak. Satu lagi mereka hantar surat hantaran juga kepada Perdana Menteri. Dia benda yang biasa juga. Tengok tahun 1946. Awal dia minta kutipan tu awal. Tengok usaha tu daripada awal tu 1948 dia berperingkat. Sebab tu sampai gubernur kedua nanti. Dihadiri oleh perwakilan dari Perak. Inilah yang main tak? Ya, antaranya itu.
Jangan ambil masa lama untuk pilih design. Nah, sebab kawan kamu dah start dah. Apa, ambil je yang mana-mana. Janji sejuk mata memandang. Sebab dekat Sarawak kita ada Cikgu Lily. Dekat Adam kita ada Cikgu Zahra. Kalau beritahu Cikgu Lily, Win je atau ya Fatih pun tak apa. Simple yang mana kawan-kawan kita senang nak ingat nanti. Boleh kau keluar dia? Sudah masuk maksudnya? Kamu ambil template apa ni? Ini kan? Ambil mana? Customer visit. Okey. Contohnya nanti kamu tak mau gunakan yang lain kan? Betul tak? Tak mau guna kan? Kan kat sini nanti
Delete lah. Delete satu delete page boleh. Tahu kan nak edit macam mana kan? Mula kan? Boleh je. Yang mana-mana je. Ha? Bergantung kepada masa. Apa yang kamu ni, kalau kurang saya tambah lah. Misal. Lima minit lagi. Sepatutnya kan kononnya British akan untuk membantu rakyat Sabah bergerak. Tapi kenapa dia perlu halang Anthony Group ni? Sedangkan tak nak bagi kemerdekaan dekat Sarawak, tak perlu pun halang Anthony Group ni. Konsep macam tu lah. Jadi konsep kat sini sebenarnya apa kerajaan British ni rakyat Sabah sepatutnya kalau Anthony Group ni dia menjanjikan apa? Keluarga Brooke yang saya cakap menjanjikan apa? Kemerdekaan. Sebab dia kata kerajaan British menipu rakyat, tak bagi kemerdekaan pun. Apa maksud ni? Kritikan yang tajam. Apa maksud kritikan yang tajam? Mesti kalau kamu katanya kritikan yang tajam tu apa? Parti ni Persatuan Komunis Persatuan Kebangsaan Melayu. Ni dekat mana? Pelantangan ni dekat mana? Sarawak. Sialah. Okey. Pantas. Share. Kan copy ni. Only you can set it. Ini at the end. Tak boleh sebab saya punya taking sekolah lama lagi. Sebab kalau kamu buat SMT sekolah saya nama tadi cek nama saya.
Boleh download. Nanti saya buka resep tu. Download dulu. Lupa suruh kamu download guna ni PDF supaya kita boleh senang gerak bawah atas. Buka PDF. Tekan PDF. Cepat 3 minit lagi. Kita ada aktiviti lain lagi nak buat. Okay, pergi dekat delima. Masuk Google Classroom. Ni tahu kot kan? Atas. Masuk Classroom. Masuk iPad step A. Tekan dekat barisan. Okey, tekan yang bawah tu. Assignment. Oh, kamu dah add tadi dokumen yang tadi tu. Ni kan? Cek sini. Ini pintu kosong. Alamak. Okay, settle. Okay, aku belah kamu dah settle dah seorang. Ya. Sekejap. Oh, ni. Ini adalah sistem Parlimen British. Parlimen British. Dia ada bahasa Inggeris, dia terus tak ingat. Sini. Kalau macam tu lah, kalau nama parti yang boleh jadi PPM. Yang kita je nanti kita raju oleh PPM. Dia akan dapat markah. Yang pasti ni persatuan. Persatuan tak pasti. P ni tak pasti. M ni mesti Melayu. Dia banyak nama parti-parti. Tapi kalau tak ingat nama parti tu, tak tahu maksud nama parti ni, dia beritahu. Pergerakan Pemuda Melayu. Tulis je PPM. Dia terima markah. PPM. Ini pergerakan. Dia banyak nama parti, nampak tu. Banyak sangat nama parti. Ni dua ni. Satu lagi ni. Okey, ni satu ni bukan. Satu sistem Parlimen British. Kalau untuk Sarawak ni, kita tulis nama ni. Barisan Pemuda Sarawak. Dia banyak nama parti. Banyak parti, banyak lagu. Banyak parti. Tanah Melayu lagi banyak parti. Dah lebih masa dah ni. Dah lebih masa dah. Buat yang simple-simple je. Okay, good. Simple macam ni je.
Okay, tekan share. Download. Pilih PDF. Boleh mana kau? Classroom. Atas classroom atas. Tekan sini bawah. Ini file sebab kita download tadi. Hantar dekat saya melalui file sebab delima saya masih sekolah delima yang lama. Nanti saya tak dapat akses kamu punya Canva tu. Bukan, upload. Upload kan. Download tadi. Ambil atas tu. Tadi. Yang simple je. Dah habis. Takut lebih masa ni. Takut kamu tak sempat nanti. Nak turn in. Sekejap Download dah. Download. Tekan download. Sebab saya download dulu. Ambil PDF. Tu dah betul dah ni. Download je. Okay. Pergi dekat terima. Ni. Atas. Maksudnya turun ke bawah lah. Saya nak tengok atas. Ke atas. Masuk classroom. Tekan. Yang mana kelas kamu? Kamu tak join ya? Ini kan Java. Tukar. Ini. Di bawah. Ini saya jatuh ini. Okay, pilih file. Kita dah download tadi kan? Tekan yang pause. Saya pilih dekat download. Lalu 4 dah. Tekan 4. Open. Nanti dia. Tekan turn in, nanti dia suruh tekan turn in sekali lagi. Sekejap Idris. Apa? Dah turn in, semua dah settle dah. Alhamdulillah. Tekan. Download dah tadi file. Download dah dari PDF ni. Download file sebab saya punya ID di Dimas dah lama. Ni, download. Download pilih. Ya. P5. Tekan classroom. Tu stamp A. Tekan 4 stamp A. Download PDF sebab cikgu punya laptop dah 5 cikgu lama. Tekan ni, sekejap Wi-Fi sayang Wi-Fi. Apa? Download tadi. Ini apa sini? Dah, kau punya. Tekan download sekali lagi. Siapa yang nak main tengok?
Tadi Sen macam mana? Mai sini. Rentak saya ajak. Mai. Mai siapa yang nak ajak Sen? Tadi mana Canva kamu? Ni kan? Kamu download kan? First kamu download betul tak? Download kamu pilih PDF. Download. Okey, tunggu dia download. Seorang kali kan. Okey. Ni dekat Classroom. Tadi dah buka dah kan Classroom kan? Dah buka dah kan? Buka dah. Tahu kan buka kat sini kan? Kat sini. Contoh ni kat sini. Tekan dekat sini. Tekan add. Lepas tu pilih file. Sebab kita PDF. Pilih file. Tekan ni. Okey, tekan download. Mana download kamu tak ada? Mana download kamu? Tak ada download kamu. Tak ada. Macam tekan laptop main tak cuba. Maju dah. Kamu punya, kita punya laptop ni, laptop tak detect. Kamu tajuk apa? Tajuk apa? Mengadakan demonstrasi. Apa? Jadi Jagi terapi laptop cikgu, cucuk tu. Okey, dah, jom. Dah hantar dah semua. Okey. Okey, dipersilakan kumpulan pertama datang ke depan. Kumpulan pertama siapa? Kumpulan Iqbal. Iqbal yang mana satu Iqbal? Kuah. Okey, tengok depan semua. Okay, siapa nak kontrol? Semua bentang ke? Semua bentang ke? Bagi salam, perkenal kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 4. Saya Muhammad Yusuf. Bagi dekat bawah. Pegang, siapa nak cakap kena pegang. Takut tak dengar dekat. Saya Abdullah Wafi bin Muhammad Asri. Saya Muhammad Samir Haikal Muhammad Asilah. Hari ini kami kelas 1 nak menentang bab 4, bentuk penentangan penduduk tempatan. Okey, pertama kami dapat tajuk untuk mengadakan persidangan. Persidangan ini dianjurkan oleh Anang dan Syarkawi Osman. Dan Johari Anang ini juga lah menjadi pengerusi persidangan ini. Objektif persidangan ini adalah untuk mengadakan demonstrasi pada setiap satu bulan kerana menentang pergerakan Sarawak pada British. Penyerahan Sarawak kepada British.
Persidangan ni dibuat oleh Johari Anang dengan Syakauri Osman. Lepas tu yang main persidangan ni antaranya yang main persidangan ni ialah perwakilan daripada seluruh negeri Sarawak. Antara contoh pertubuhan ialah Pergerakan Pemuda Melayu PPM, ada Barisan Pemuda Sarawak, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Persatuan Melayu Miri, Kesihatan Muda Matu dan Persekutuan Bumi Putera. Itu sahaja. Okey, ada apa soalan untuk bentuk penentangan ini? Apa tujuan pengadakan persidangan ni untuk apa? Mereka nak bincangkan apa sebenarnya? Demonstrasi. Bila nak buat demonstrasi. Jadi apa tarikh yang mereka tetapkan? Bila? Setiap 1 Julai. Selagi setiap tahun tu selagi itulah ada demonstrasi 1 Julai. Okey, ada apa soalan? Ada apa soalan? Kita proceed kepada kumpulan yang seterusnya. Siapa kumpulan nombor 2? Bentuk penentangan nombor 2. Mana tu? Okey, letak situ. Yang mana satu? Kembang. Yang mana satu? Kamu punya. Oh betul lah, kamu nak shoot kat laptop saya. Laptop dia tak. Bukan. Laptop dia tak. Kan boleh je jadi guna apa? Guna ID 5 kawan kamu yang lain. Bukan ni, tak boleh download. Laptop problem. Okey. Nampak ke? Okey, teruskan. Tu ambil tu, bagi salam. Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 2 membentangkan mengadakan demonstrasi. Saya Intan Nur Arisa binti Zahab dan ni Siti Balkis dan Siti Raudah. Yang pertama, demonstrasi ni berlaku pada tahun 1946, 30 Oktober. Gubernur pertama dia ialah Charles Ardell Clark. Demonstrasi ni diketuai oleh Datu Patinggi Abang Haji Adila dan disertai oleh 16 persatuan Melayu. PKMS, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, mendesak British untuk mengundur daripada Sarawak dan rakyat Sarawak mengatakan Sarawak adalah hak kami. Spanduk dan poster ditampal pada pokok dan perahu serta jeti. Di Sibu pula demonstrasi ini diterajui oleh PPM. Apa PPM? Persatuan Pemuda Melayu. Sekian daripada kami. Okey. Jadi apa tujuan demonstrasi ni? Untuk mengambil hak. Meminta untuk kembalikan hak rakyat Sarawak. Boleh? Ada apa-apa soalan? Bagus, kelas ni tiada soalan. Semua faham? Cabut je. Kumpulan yang seterusnya, yang ketiga. Tajuk. Kamu punya yang menghantar? Yang menghantar siapa? Yang menghantar tadi siapa? Mana Hanan? Hanan, mana Hanan? Ada 5 kumpulan je Hanan, kamu tak submit. Okey, duduk dulu. Kita bagi kumpulan lain dulu. Kumpulan keempat, siapa kumpulan keempat? Kumpulan keempat? Mana kumpulan keempat? Bentuk penentangan yang keempat. Siapa? Bantahan wanita. Dipersilakan. Lambat je. Okey. Scroll sikit.
Okey dah. Lagi lepas ni kamu pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bentangkan faktor keempat penentangan. Faktor keempat iaitu bantahan golongan wanita. Antara tokoh wanita yang terlibat ialah Cikgu Lily Everwin yang juga bertindak sebagai ketua kaum ibu. Selain itu kita juga ada Hajah Sifah Tuan Kosman, Dayang Fauziah dan Cikgu Ajibah Abol. Antara usaha Cikgu Lily Everwin ialah mengadakan kempen kesedaran di rumah pelajar dan mengatur demonstrasi penentang penyerahan Sarawak. Okey, seterusnya Cikgu Ajibah Abol. Dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Sarawak, Cikgu Ajibah Abol ni dia mengetuai kaum wanita untuk bergabung tenaga dengan gerakan anti penyerahan. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Okey, ada apa soalan? Rasa senang Zah ni. Kalau dekat Tanah Melayu kita ada Cikgu Zahara. Kalau dekat Sarawak kita ada Cikgu Lily yang memberi kesedaran terhadap penentangan kepada British. Okey, seterusnya. Bentang sekejap je, nak buat tu lama sikit. Di mana? Mana Hanan? Hanan. Okey, Hanan. Zoom sikit. Salam. Assalamualaikum, kami daripada kumpulan 3 nak membentangkan bentuk penentangan penduduk tempatan dari segi meletakkan jawatan beramai-ramai. Pada bulan Disember 1946, British mengeluarkan Perkeliling nombor 9 yang melarang pegawai awam menyertai anti penyerahan. Seterusnya, pada 2 April 1947, terdapat seramai 409 orang kaki tangan kerajaan yang telah meletakkan jawatan iaitu seperti guru dan jabatan marin. Akhir sekali, sebagai bantahan terhadap Perkeliling nombor 9, seramai 56 orang pelajar Maktab Perguruan Melayu Sarawak menamatkan pengajian. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Ada apa soalan? Apa yang kamu faham? Perkeliling itu melarang apa? Pegawai kerajaan atau pegawai awam untuk menyertai gerakan anti penyerahan Sarawak. Tetapi adakah itu membantutkan semangat rakyat Sarawak tak? Mereka buat apa? Mereka berhenti kerja. Semata-mata untuk mempertahankan Sarawak. Okey, kumpulan seterusnya. Dah habis bentar, terima kasih. Kumpulan mana? Kumpulan 5. Kami dah banyak slide. Ajukan sikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5. Saya Nur Kristina dan Kisina. Kami akan membentangkan bab 4.5 reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak dalam bentuk penentangan penduduk tempatan. Yang kelima iaitu menggunakan akhbar.
Gerakan anti penyerahan mendapat tenaga baharu apabila Akhbar Utusan Sarawak diterbitkan pada bulan Januari 1949. Akhbar ini digunakan sebagai saluran untuk menyebarkan tentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Pengarang menggunakan kritikan yang tajam terhadap rancangan penyerahan Sarawak iaitu menganggap kerajaan British mengkhianat. Ulasan berita tentang tindakan kerajaan British menyekat Anthony Brooke daripada memasuki Sarawak pada 16 September 1949. Artikel bertajuk Kerajaan British Menipu Rakyat disiarkan pada 7 November 1949. Itu sahaja dari kami. Terima kasih. Ada apa-apa soalan? Apa maksud kritikan tajam? Kritikan yang maksud kritikan tajam ni apa dia? Bila penduduk Sarawak baca je akhbar tu terus menusuk jiwa yang mengatakan bahawa British ni menipu rakyat, itu maksud kritikan tajam, menusuk jiwa tu. Nak bagi penduduk Sarawak tu marah melalui penyebaran utusan Sarawak tu. Dah habis bentang ucap apa? Terima kasih. Okay, lagi kumpulan seterusnya. Najiha, dipersilakan Najiha. Assalamualaikum, saya Najib Bita Ahmad ingin membentangkan tentang menulis surat bantahan. Saya Aisyah Mera binti Sabri. Saya Nur Aida Masyarah binti Muhammad Rizal. First sekali kita ada PPM. Pihak PPM ni dia menghantar surat kepada kerajaan British di London. Yang kedua ialah BBS. Dia menghantar referendum untuk memasukkan penyerahan Sarawak dan menghantar surat bantahan kepada Perdana Menteri British, Jeremy Atlas. Yang ketiga kita ada Anthony Brooke. Strategi penentangan dia ialah melalui sistem perundangan. Apa yang dia buat? Dia membuat rayuan di Privacy Council. Lepas tu pada 16 Julai 1948 dia bawa kes ni ke Mahkamah Tinggi Brunei, tapi rayuan dia ditolak. Sekian, terima kasih. Okay, ada apa soalan? Surat bantahan ni dekat Tanah Melayu pun kita menghantar surat bantahan. Tapi bukan kita, raja kita yang menghantar surat bantahan di Tanah Melayu. Ada kat sini kita ada siapa? PPM, BPS dan juga Anthony Brooke. Okey, sambung bulan seterusnya. Saya kumpulan terakhir. Kumpulan yang tajuknya famous dalam peperiksaan. Assalamualaikum. Kami akan membentangkan bentuk penentangan penduduk tempatan iaitu menubuhkan kumpulan Rukun 13. Pada 20 Ogos 1948, Rukun 13 ditubuhkan oleh golongan muda dalam gerakan anti penyerahan. Penubuhan Rukun 13 ni dilakukan secara sulit oleh para pemimpin Pergerakan Pemuda Melayu yang dikenali sebagai PPM di Sibu Sarawak. PPM ni dipimpin oleh Awan Ramli, Bujang Suntung dan Rosdi Siddiq. Kumpulan tersebut bertujuan untuk menghapus pegawai tinggi British di Sibu Sarawak. Pada 3 Disember 1949, satu mesyuarat sulit diadakan untuk membunuh Dun Chan Stewart di Sibu Sarawak. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, daripada penubuhan kumpulan Rukun 13, telah terjadinya peristiwa sungkit berdarah. Apa yang berlaku dalam sungkit berdarah tu? Pembunuhan siapa? Duncan Stewart. Siapa Duncan Stewart tu? Gubernur kedua. Adakah misi Rukun 13 ni berjaya? Berjaya. Tapi pada akhirnya mereka
ditangkap dan dibunuh hukuman gantung sehingga mati. Boleh? Okey. Ada apa soalan ni? Tak ada apa soalan? Betul ni? Betul ni? Tak ada apa soalan? Tengok Idris dah talar dah. Ada apa soalan? Pandai kelas ni. Okey, dah. Terima kasih semua. Ada lagi ke kumpulan tak bentang lagi? Tak ada kan? Okey. Saya sambung. Okey, tadi kamu dah tengok dah ada 7 bentuk penentangan oleh penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Ada yang secara berhema ataupun secara beretika dan ada juga menggunakan kekerasan. Itu cara penentangan yang kita rasa kita kena terima itu. Cara yang berbeza. Okey, kita sambung. Tadi reaksi yang menentang. Di sebalik penentangan rakyat Sarawak tu, ada golongan ataupun sebahagian rakyat Sarawak yang menyokong Sarawak diserahkan kepada British. Dan siapa yang menguatai gerakan pro penyerahan ni? Siapa? Datuk Bandar lagi? Dan juga Datuk Ahmad Abah Haji Sulaiman. Tadi yang menentang siapa? Datuk Patinggi Abah Haji Abdillah. Okey, cuba tengok. Apa faktor yang menyebabkan rakyat Sarawak ni dia menyokong Sarawak diberikan kepada British? Yang pertama, untuk memajukan negeri. Rakyat Sarawak percaya bahawa bila Sarawak diserahkan kepada British, British dapat membantu pembangunan dalam pelbagai aspek. Apa pelbagai aspek tu antaranya? Ekonomi, pendidikan dan juga kesihatan. Bila British dapat membangunkan daripada pelbagai aspek ni, automatik taraf hidup rakyat akan meningkat. Itu sebab kenapa mereka menerima jajahan British. Yang kedua, untuk memajukan penduduk tempatan. Gerakan ataupun golongan pro penyerahan ini ditubuhkan satu pertubuhan yang dikenali sebagai YMA. Apa tujuan YMA ditubuhkan? Kemajuan dalam bidang ekonomi. Jadi gerakan inilah yang menyebarkan kepada rakyat tempatan untuk menyokong penyerahan Sarawak kepada British. Untuk membantu masyarakat tempatan yang ketinggalan, terutamanya orang Melayu. Okey. Dan faktor yang ketiga yang menyebabkan rakyat Sarawak terima British, jajahan British ialah British menjanjikan apa? Peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Apa yang ditawarkan? Pekerjaan apa? Peguam, doktor dan juga jurutera. Jadi ini membantu meningkatkan taraf hidup dan juga pengalaman rakyat Sarawak. Jadi itu yang menyebabkan rakyat Sarawak terima dengan terbuka penyerahan Sarawak kepada British. Boleh? Okey. Settle untuk hari ni. Apa-apa soalan untuk yang menyokong ni? Ada apa soalan? Tak ada. Kita pergi ke aktiviti seterusnya. Ada masa kita? Okey, ada masa. Quizzes. Buka dekat 5 minit je quizzes ni. Buka dekat delima kamu. Cari dekat titik yang ke 1, 2, 3, 4, 11 tak silap saya. 11 ataupun 12. Yang titik ke-12 tu ada quizzes. Tekan quizzes tu. Okey. Kan pernah main kan? Sikit je soalan objektif. Lepas lagi saya nak buat soalan struktur sikit, soalan esei. Saya bagi latihan. Okey, masuk. Lalu ikut ni. 179391. Tekan quizzes. Tu bangkau tu. Tu enter code. Masukkan kod tu. Ya. Cari dulu titik ke berapa tu.
Tak ada pun. Kenapa tak ada? Kenapa letak ini lain daripada yang lain? Senang. Terus quizzes. Dah semua dah masuk dah? Ketua kumpulan dah masuk dah? Ataupun kamu search je dekat Google terus quizzes. Dia akan keluar, cari dekat atas tu enter code. Terus masuk. Google pun boleh. Apa ni? Oh, macam mana? Apa masuk login ke? Login. Teka. Try quizzes. Oh, kamu ni. Okay, join. Masuk kod tekan join. Tu kod. Cepat. Kamu tak boleh start kalau saya tak start. Dah semua dah masuk dah? Baru 3, lagi 4 di mana kalian? Lagi 3. Siapa ada masalah angkat tangan, cikgu tolong. Lagi 1 kumpulan lagi. Di manakah anda? Sudah. Okey, settle. Let's start. Tengok soalan, jawapan dekat skrin. Lepas ada timer tu, kamu lambat, dia tak ada lah markah untuk kamu. Kau boleh keluar satu je. Saya sudah setting. Ada juga yang salah. Apa ni?
Tadi baru saya tanya tadi. Sikit lagi, cepat sikit lagi. Isi yang pertama. Yang menyokong. Faktor yang menyokong. Yang salah saya suruh buat pembetulan 10 kali. Bagus. Rahsia. Ini soalan bonus ni. Dah semua jawab dah? Dah. Siapa ni? Sebelah dia tak mampu dikalahkan lagi. Dah semua jawab dah? Ada kumpulan tak? Ya udahlah, saya dah. Mana? Okey, boleh tuntut hadiah dengan saya nanti. 3 orang tu. Hehehe. Okey, soalan kebat. Soalan kebat. Jelaskan kepentingan sikap berani penduduk menyuarakan pandangan dengan beretika. Apa kepentingan mempunyai sikap berani tu? Memberi pandangan waktu yang sama secara beretika. Maksudnya tidak menggunakan kekerasan. Okey, 4 markah. Cepat 2 minit je saya bagi berfikir. Jadi saya bagi random. Cepat. Boleh guna teknik kusepak. Cikgu Wi punya teknik kusepak tu. Tak sempat belajar ya. Saya ajar nanti.
Bincang sekali tak apa. Bincang. Dia perbincangan kumpulan. Dia saya panggil random lah untuk membaca jawapan tu. Bincang sama-sama. Lepas tu yang semua penting untuk suarakan pandangan. Lepas tu semua pandangan tu perlu secara berhemah. Berhemah tanpa beretika, cara yang betul. Tengokkan kebenaran. Tengok balik yang pertama. K yang pertama. Kedau. Kedaulatan. Boleh berisi kedaulatan. Dapat menggunakan hak penduduk. Apa ni? Okey, memperkukuhkan hak penduduk supaya apa? Penduduk apa? Supaya apa? Supaya keharmonian apa? Itulah jawapannya. Bila kita memberi pandangan secara beretika, keharmonian tu dapat dijaga. Dia konsep dia boleh masyarakat, konsep dia boleh negara, konsep dia boleh pemimpin pun boleh. Dah? Boleh ni saya panggil? Saya panggil Okey, insan yang bertuah. Memandangkan ini adalah bulan 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jelaskan kepentingan sikap berani penduduk menyuarakan pandangan dengan beretika. Tak kisahlah susah apa pun, tapi kumpulan 4 tu. Kepentingan sikap penduduk berani penduduk menyuarakan pandangan dan beretika ialah demi memastikan apa? Kepentingan sikap berani penduduk dia dapat memperkukuhkan hak penduduk supaya keharmonian penduduk dijaga. Okey, lagi. Selain itu, kepentingan sikap berani penduduk menyuarakan pandangan sikap penduduk ialah dapat berunding dengan damai bagi mengelakkan kesalahpahaman. Ya, bagus. Dah dua markah dekat situ. Okey, kumpulan yang lain. Ini berapa bulan? 29 lah. 9, 7, 8, 9. Lagi? Isi lagi dua? Dua isi lagi? Dua isi lagi? Apa kepentingan sikap berani penduduk menyuarakan pandangan? Kepentingan sikap berani penduduk untuk menyuarakan pandangan dengan beretika ialah bagi mengelakkan pertumpahan darah dan ada pihak yang tidak berpuas hati. Okey. Lagi ada lagi? No. Apa kesan dia? Bila pandangan tu dia disalurkan secara beretika, apa kesan kepada negara? Negara kekal apa? Negara kekal aman dan rakyat hidup dalam keadaan sejahtera. Kat situ dah berapa markah? 6 markah. Senang tak? Senang je sebenarnya. Boleh? Ya. Okey, settle hari ni. Okey, apa kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ni? Saya nak panggil siapa? Saya nak tahu. Okey, soalan saya, 2 faktor penentangan penyerahan Sarawak. Saya nak panggil, semua tunduk. Balkis. Apa 2 faktor? Yang pertama, tindakan Vandenbroek bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Yang kedua, Vandenbroek mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Ya, bagus. Dengan tidak apa? Tidak Bincang. Tanpa berbincang. Dengan siapa? Raja Muda
Anthony Brooke dan Termuda Bertram Brooke. Okay, good. Bagus. Okay, soalan yang seterusnya. Apakah bentuk penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak? Saya nak 4 bentuk penyerahan Sarawak. Saya nak kumpulan Idris pula. Yang pakai spek di hujung. Tak selamat. Bagi. Idris bagi tu. Mengadakan persidangan, Lagi. mengadakan demonstrasi, menulis surat bantahan dengan menggunakan akhbar. Okey, bagus. Duduk. Dan yang ketiga, soalan terakhir. 2 sebab kenapa penduduk Sarawak menyokong penyerahan Sarawak kepada British. Saya nak pilih kumpulan. Tak sebut pun nama Suhaila hari ni. Suhaila. Memajukan negeri, memajukan penduduk tempatan. Okey, bagus. Okey, jadi pembelajaran kita hari ni settle. Alhamdulillah. Faham semua ada berapa soalan? Jadi kita dah belajar dah macam mana penyerahan Sarawak tu diberikan kepada British. Apa faktor penentangan penyerahan Sarawak. Dan kita nampak lihat perjuangan-perjuangan tokoh di Sarawak sanggup berkorban nyawa demi mempertahankan apa? Demi mempertahankan Sarawak. Itulah sikap berani yang patut kita contohi. Boleh? Okey, terima kasih semua. Latihan pengukuhan nanti saya hantar dalam Google Classroom. Boleh? Okey, terima kasih semua. Ketua kelas.